Segmen tribut khas buat bidu wanita negara Dato' Sri Siti Nurhalizah menjadi momen paling diingati dalam konsert Rosa HIIM yang turut menjadi pentas menyatukan dua negara serumpun. Siti Nurhalizah yang hadir sebagai penonton secara spontan menyambut nyanyian Rosa dari tempat duduknya sekaligus mendapat sorakan gemuruh Satu Axiata Arena Bukit Jalil. Rosa menyampaikan 3 lagu ikonik penyanyi tersohor Malaysia itu. Percayalah, Biarlah Rahsia dan Bukan Cinta Biasa. Axiata Arena terus menjadi saksi kolaborasi dua negara serumpun apabila Ernie Zakri dan Rosa bersatu suara dalam duet padu yang menggabungkan lagu masing-masing dan Aku Bukan Untukmu. Hel Husaini pula muncul dengan karisma tersendiri dan jujurnya selepas duet Terlalu Cinta, ramai pasti menyangka mereka akan menyanyikan Haram, lagu duet popular syarat emosi yang pernah dinyanyikan bersama-sama Dayang Nur Faizah sesuai dengan mood melankolik ketika itu. Namun sangkaan itu meleset apabila penonton disajikan dengan meriah lain macam lagu raya nyanyian asal bersama Nadira yang diubah sedikit liriknya sekaligus mengubah suasana pentas menjadi segar, bertenaga dan ceria. Konsert turut dimeriahkan dengan kolaborasi Rosa dengan artis kelahiran program realiti kedua negara iaitu The Ladies dari Indonesia Idol dan One in a Million, Mary Grace, Kaideva, Zazlin dalam beberapa duet penuh tenaga dan harmoni menambah warna serta kehangatan persembahan malam itu. Menerusi susunan lebih 30 buah lagu memukau dan visual bertenaga selama lebih 3 jam, pemilik nama sebenar Sri Rosa Roslaina Handiani ini bukan sekadar menyanyi tetapi turut merayakan cinta, berkongsi luka, memeluk kenangan dalam persembahannya.